Okey, kita sekarang dalam perjalanan nak pergi tengok orang mengenai padi. Daripada Tegaham naik bot kira-kira dalam 7 minit. So, kita akan lihat, kita akan naik ni, tidak tahu berapa jam nak sampai. Okey, sekarang kita berada di kawasan kebun kukur ni. Lihat. Dan ada sedikit getah ni. So, perjalanan masih jauh lagi. Follow dia. Kami baru sampai di tapak nak tempat menai padi, kawasan di situ. So, perjalanan kat sini ingat adalah dalam 20 minit. 20 macam 1 jam tak? 20 minit tu dia macam naik Bukit Kasing lah di PJ. Kadang dia susah lah nak pergi situ. Okey, lepas tu cakap ni siapa? Okey, ni ialah rumah Jamal lah. Kita menanam padi sini. Alih Freddy dengan Peter. ahli-ahli yang akan Tu Freddy. Yang handsome tu, yang lebih handsome tu Peter. So, ni orang Jamal. So, Maggi sedap ke apa? Maggi ni beri sumber karbohidrat yang bekal makanan yang mudah suka Ya. Ya, masih tu kata. Ya. Ya. Okey, ini adalah proses mengetam dan ini adalah alat yang digunakan untuk mengetam padi. Okey, kali saya tunjuk dia macam ni pegang. Tu kita potong dia punya tangkai ni. Dan pakai tangan sini ya masuk dalam raga yang telah disediakan. Ni panggil apa? Raga lah. Raga. Ni apa panggil? Ni apa panggil? Adat. Adat lah, adat. Dah potong. Oh, pakai tu cepatnya buat. Tu lah dekat. Cepat dia buat. Ada hasil. Tak nampak macam ada benda lain. Ini rumah Jamal dah. Encik Bubat sedang melakukan proses mengetam tadi dan akan melakukan dalam ajak tu. Kemudian akan bawa ke kemah. Proses yang seterusnya. Mana padi ni telah sekarang memang semua banyak yang telah dituai. So, okey, selepas padi itu dituai akan dibiarkan semak. Selepas semak sudah berapa lama dari ini pokok yang semak akan ditebang dan kemudian dibakar untuk tanaman baru. Sebenarnya padi bukit ni tidak menggunakan baja dan tidak menggunakan racun. Sementara menunggu proses untuk perebutan rumput-rumput ni, padi-padi yang lama ni, dia sebenarnya akan bertanam di tempat yang lain, di kawasan yang lain banyak, kawasan pegunungan. Okey, sekarang saya sudah sedang mengetam, namanya proses mengetam, di mana kita mengambil isi tadi daripada tangkai dia untuk dijadikan beras lah. Ini adalah contoh yang telah saya ketam. Tengok nanti mana kemasan. Dan proses ini memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Sebab ketelitian dan kesabaran untuk menghabiskan semua yang di sini. Tengoklah yang kita buat Aku boleh cuba ke rumah, perempuan. Okay, ini yang penduduk makcik-makcik sini dapat banyak satu ajat tu Tapi yang ini yang Bat dapat banyak ni je. Banyak lah ni, oi. Kena senang. Satu di gua ni. Aku dah cakap kau. Yeah. So beza dengan ni. Oh, peta. Sekarang okey. Lain. Tak.
menuai di kawasan itu dia kecil ni. So kami dapat 2 bakulnya ataupun 2 ajak. Mana? Kan beginilah kehidupan kami di sini. Kami terpaksa nanam padi Poyo ni. menuai sendiri sebab untuk mendapatkan bekalan padi itu terlalu jauh beras, kami terpaksa bersambung nyawa untuk kerja pelaku dan berbagai lagi lah. Buat langsir. So inilah aktiviti guru Semenanjung di Sabah. So jika anda berani untuk menjadi guru, Saya cabar anda. saya cabar anda. Ya. Okey, betul. Apa buat? Buat kerja. Sanggup. Ya ampun. Tidak, ibu. Tajam dia punya padi. Dia punya kedai bagus. Aku kan jam, kenapa? Kaki kat dalam bawah, nak nak. Apa ni? Mau. Kaban no. Ini. Oh, ni. Bersih. Okey, bersih dah bersih. Okey, betul. Betul, okey. Sebablah. Betul? Ini. Kat situ. Okey. Bagus abang ni. Okey.